Hai, hello geng. So hari ni bermulalah Europe trip 2025. So sekarang aku tengah tunggu Grab. Sampai untuk ke airport. Jom let's go. Let's go. Bermulalah Europe trip. Let's go. Come on. Kita orang punya gate C. So gate C ni biasa terminal dia kena naik bas datang tengah. Okey, sekarang kita orang dah masuk boarding. So kita orang tunggu flight lah untuk masuk kan. So jap, cakap apa jap? Let's roll. Hai guys, sekarang kita tengah tunggu untuk masuk dalam flight. Jadi kita punya flight pukul 11.45. Should be boarding time pukul 10.40 lah. Tapi tak masuk lagi. So sini aku nak cerita sikit. Kita punya Euro trip ni, kita punya road. So kita akan turun ke transit kat Istanbul nanti, layover sana. Lepas tu kita akan turun ke Edinburgh, Scotland. Jadi kita orang lepas Edinburgh, kita orang pergi London. Lepas London kita pergi Paris kita pergi Amsterdam. Lepas tu masuk Cologne ke Jerman. Lepas tu kita pergi Luxembourg. And then kita masuk Switzerland. So kita jalan-jalan Switzerland dan kita masuk Munich. Lepas Munich kita masuk Vienna. Lepas Vienna Budapest, Hungary. So daripada Budapest kita orang balik lah KL. So trip kali ni lebih kurang dalam 13 hari lah. So korang tengok lah, tiap-tiap hari kita orang punya live update. Okay, Zap, come on Zap, jangan tidur Zap. Kita orang dah nak masuk dalam flight. Your seat number? 416. Okay. Kita orang dah sampai Istanbul Airport. So ni lah Istanbul Airport. So sekarang ni kita orang transit dekat sini lebih kurang dalam 8 jam lah. So kita orang dapat free tour Istanbul. So lepas dah keluar tu semua, kalau belok kanan ni akan ada section ni untuk tour Istanbul. So kita orang pun dah pergi tanya. So kita orang applicable lah untuk free tour Istanbul 2 jam. So diorang bagi direction untuk kita orang pergi ke registration. So jom kita check it out. Dah macam explorers lah kita orang ni. Zap habis letih sahaja. Kena carry bag berapa 8 ke 9 kilo belakang dia. So kita orang just dapat instruction macam ni untuk cari tour Istanbul punya office. So rasa kita dah sampai kot. Baca. Okay, dah jumpa dah tour Istanbul. This one. Hai, sekarang ni aku ronda-ronda Istanbul Airport tu. Tengok dia punya architecture airport ni lah. Ada playground. Ini kalau Aurora ada ni nak main ni.
Kita orang dah dapat tag tour Istanbul. So kita orang start pukul 8 pagi sampai 11.30 pagi. Tapi sayang kita orang tengok itinerary dia ni tak ada pergi Hagia Sophia dengan Blue Mosque So korang tengok ni list yang tempat diorang pergi So macam Hagia Sophia apa semua tu dia ada trip lain So kita orang tak sempat kalau untuk ambil trip tu kan. Sebab kita transit sini sampai pukul 1.30 petang 1.30 tengah hari. So kalau trip yang pergi Hagia Sophia Blue Mosque tu dia punya trip tu habis sampai pukul 3 petang. So kita orang tak done Kita orang terpaksa ambil yang ini je lah T15. Okay, kita jalan-jalan Istanbul apa dia. Zak, kita pergi mana Zak? Tour Istanbul. Tour Istanbul. Let's go. Man without belly looks like a home without balcony. Okay. That's why tea we are using sugar. We have bad habits that I told you. To keep clean so much, if you are lucky, you can see dolphins on the Bosporus. Also left side, you will see Dolmabahce Palace. That is the. Dah sampai dekat City Center. Depan tu Besiktasnya stadium tu. Tu tepi sungai tu. Tepi sungai, tepi laut. Tui baik doh. Tour Istanbul ni. Benda ni free tau. Kalau kita transit dekat Istanbul lebih daripada 6 jam kita akan dapat free tour Istanbul ni. Lepas tu lebih bagus dia, diorang sediakan breakfast. Kau tengok breakfast dia. Siut lah. Just nice lah tu. What a view tu makan macam ni. Nice gila. Tea. Coffee or tea? Tea. Cicak Nutella. Weh, sejuk tu, sejuk. USA. Texas. Yeah. Where are you guys from? Malaysia. Indonesia? Malaysia. Malaysia. My brother lives there for a while. Oh yeah. He went to Sunway University Ah. in Kuala Lumpur, the capital. Yes. Yeah. Okay. Di capital. Belanja view, belanja view. Besar mat anjing dia. Super besar. Weh, sampai stadium Besiktas tu. Tanpa plan lah, tanpa plan. Sampai stadium Besiktas. The biggest club dekat Turki Okay, ni tempat first lah, doorstop sekali makan. So inilah apa nama dia. Kat sini Dolmabahce Place. Aku tak tahu sana sebut dia. Ni lah dia ni. Ni nampak. Tengok ada orang tak nampak ah. Itu. Left side we have Sokullu Mehmet Pasha Mosque with one tower. Sokullu Mehmet Pasha is one of the grand vizier of the Ottoman Empire. Do you have any idea? Nazan? Sekarang berhenti untuk ambil gambar. So ni view dia. Kat sini boleh nampak banyak mosque lah, banyak masjid. So kalau kata pada tour guide tadi dia cakap lebih kurang ada dalam 400 kan. 400 masjid ada dekat Istanbul ni. Okay, sekarang kita dah sampai masanya daripada Istanbul nak pergi Edinburgh. So ni kita nak Edinburgh.
Kau ni memang baiklah. So flight daripada Istanbul ke Edinburgh dapat pasta. Okey, kita dah sampai ke Edinburgh Airport. So, kita orang nak cari Bright Bus yang kita orang dah beli awal lah untuk ke Edinburgh City Centre. So ni lah Edinburgh dekat Stans E. Bright Bus. Hai. 2 packs. Kalau naik bus ni dia akan berhenti 3, 4, 6 station. Buat berhenti dia tu. View dia ni. Sampai Edinburgh City. Sekarang kita orang tengah nak cari kita punya hostel. Kat sini dia tunjuk kalau jalan kaki 12 minit. Nama dia Kick-Ass Grey Friar benda. So kat sini cuaca memang tengah panas dul. Yalah, sampai-sampai kena senaman lah dul. Dah apa dia tengok. Oh, dia dari bawah tadi dul. Nampak naik tangga. Aduh, gila. Finally sampai Kick-Ass Hostel. Okay, kita check in. Dapri dah koyak lu belakang tu. Dah koyak teruk. Lapar, dahaga. Masuk. So ini bilik kita orang, room 21A. Memang nice lah. Kat toilet, shower, view, situ kubur. Orang lepak. Sini tip sini. Hai. Kita orang selesai mandi, dah segar sikit, pakai baju sama lagi lah. Sekarang ni kita nak masak Maggi. So dekat kita orang punya hostel tu, Kick-Ass Grey Friar ni, dia ada satu lagi kat Grass Market. Jadi dia suruh pergi kat situ lah, kat Gas Kitchen kat sana. So sambil tu kita orang jalan. Dah nak sunset lah tu. Ini makanan first kita orang kat sini, Edinburgh. Makan Maggi. Tak kongsi lah. Maggi ayam dengan dendengnya berapi lagi. So, grip her, she's got a second. So belah kanan ni, apa nama dia, St. Giles Cathedral lah. Aku pun tak tahu lah nak sebut dia. Tak pandai bahasa Inggeris lah. Tapi ni ada ni church yang famous kat Edinburgh. Okay, naik Lantern Hill ni kena hike sikit lah. Dia ni kena tangga banyak sikit.
Kita dah sampai Calton Hill. Kita kat Calton Hill biasa orang nak tengok sunset lah, view sunset. Dan atas bukit ni kita boleh nampak 360 darjah bandar Edinburgh. Depan ni bangunan Scottish Government. Asal ni kot office kerajaan diorang ni, kerajaan Scottish. Okay, tak nak bagi duduk ni pasal tengok ni kau cucuk ni makin buntuk. Ini suasana senja di Edinburgh. Hello, good morning. Second day kita dekat Edinburgh. So hari ni kita nak check out lah. Sekarang pagi pukul lebih kurang dalam pukul 7.30. So nak check out keluar. So ni barang-barang lepas. View pagi dia. Ini tandas tandas kita orang shower macam ni. Okay, breakfast pagi ni kita orang makan biasa. Ada dendeng nyet berapi, lepas tu dengan kembara meal, chicken masak merah ni, tomato, nasi lemak rendang. Yang ni kita orang tak ada siapa sponsor tapi kita orang tunjuk lah. Okay Zak, pagi ni dah tidur macam mana? Nice doh tidur. Jangan koyak hari ni. Tak koyak. Kita turun bukit kali ni. Hai, kita dah naik bas. So sekarang ni kita orang plan untuk ke Swanstone Road. Kat situ orang kata ni hidden gems lah, tak ramai orang tahu. Kat sana nak tengok macam Scottish ni style, apa tu, vibe Scottish kan. Kat situ ada, sebab dia kat situ ada Highland Cow. So sekarang kita orang naik bas. Bas ni bas Lotian nombor 4. Bas nombor 4 pergi ke Swanstone Road. Cantik lah. Kita dah sampai dah Swanstone Road. Dunia view memang Scottish gila tu. Tengok gila. Aku rasa macam vibe gila tu. Rasa vibe kehidupan betul lah kat sini. Jauh kita orang berjalan semata nak tengok ni lembu ni, Highland Cow. Lembu ni, sekarang ni kita orang dekat Swanstone Farm. Dalam 15 minit ke kita orang jalan. Tengok view dia. Landmark dia Swanstone Brasserie. So kita kena hike sikit lah untuk dapatkan lembu ni. Sebelah ni padang golf. Jumpa dah lembu dia. Besar tu. Bulu badan dia.
orang kena hike lebih kurang dalam sejam untuk sampai ke Hill of Highland Cow. Let's go, tengok kita orang larat ke tak larat. Ya. Akhirnya sampai juga jumpa Highland Cow. Adalah dalam 1, 2, 3. Bapak ni bapak kau ni. Bapak kau. Tu yang hitam tu. Tengok, kau tengok tanduk dia. Ni kalau kena ni so untuk sementara tunggu bas dalam 15 minit lagi lah. Kat situ stesen bas dia. Nampak? So kat sini kita orang pergi, dia punya macam market lah, supermarket. Oh tu dam. Okay, nak beli air lah. Haus gila tu sebab panas. Beli air ni tu Lucozade. Baik gak tu. Air Jubileum ni. Zap, air apa Zap? Orange juice woi, 1 liter. Berapa pound? 3 pound. 3 pound weh. Gaya siap 3 pound. Lebih kurang dalam RM18 ke. Aku 1.75 pound. Pound pempon. Kita orang dah balik daripada Swanstone Highland Cow tadi. Naik bas dalam setengah jam sampai balik ke city centre. So kita dah sampai Victoria Street, which is tempat J.K. Rowling dia inspired. Kau ni lah Victoria Street ni lah dia inspired dekat dalam cerita Harry Potter tu. Pak, kau tengok panjang orang beratur nak masuk ni. Retailer of official license Harry Potter merchandise. Siapa peminat Harry Potter memang tu masuk lah sini. Tu ramai tu. Dah sampai The Milkman. Jom kita tengok apa ada makanan dia, apa minum dia. Alright, Zap belanja. Zap belanja air apa ni, hot chocolate. Makan lah. Tadi lupa nak ambil video dekat kita tadi, lalu The Old College of University of Edinburgh. So kita student kat situ. So jalan sikit kita jumpa Mosque, Edinburgh Central Mosque. Jom kita tengok kat dalam ada apa. Sekarang kita masuk National Museum of Edinburgh. Dia macam pusat sains negara lah. Kita nak pergi mana Zap? Sikit. Tada. Apa tu? Cakap sikit sini. Kita nak pergi Dean Village, Kampung Dean. Dean mana tak tahu, Dean siapa. Leading to Dean Village.
Kita dah sampai Dean Village. Ni lah. Ni aku hotspot dia. Lawa. Ini tu sungai dekat Pai Jaras. Yeah. She's a monster. She's a monster. Hey, Boo. Sekarang kita orang pergi Waterstone. Aku pun tak tahu ada apa kat Waterstone ni. Tengok kat TikTok orang suruh pergi, aku pergilah. Waterstone ni dia macam kedai buku lah. Kedai buku sekali dengan kafe. Kalau belah atas tu di kafe tu. So yang sini kan, naik sini boleh nampak apa, view Edinburgh Castle. Nampak aku silap naik. So nanti aku tunjuk. I have a request. Can you take both of us picture? Please. So dari kedai ni, kalau kau lepak macam ni lah, tengok macam Zab ni. Kau tengok view dia, view Edinburgh Castle. Kewak. Baik tu. Jom, kedai pun nak tutup lah. Kita caw dulu. Kita orang dah selesai beli souvenir dekat kedai ni, Heritage of Edinburgh. Kita orang beli souvenir ala fish magnet lah. Yang ada orang order ke. So banyak ke fish magnet dia, banyak pilihan. So aku tak boleh nak masuk dalam lah, nak ambil video kan, daripada luar je lah. Sekarang kita orang dekat Prince Street Garden. So Prince Street Garden ni tempat orang lepak-lepak lah. Lagi sekarang ni macam musim, macam panas tau. So ramai yang tengah macam berjemur lah kat belah sana bak. Ramai gila orang tu. Ramai gila. So yang ni Rose Fountain. Yang ni. So yang atas tu Edinburgh Castle. Memang lawa gila lah. Dengan sunkist macam ni kan. Baik. Kita orang dah lepak dekat Prince Garden Street ni. Sekarang Zab nak pergi Scott Monument. Kat sini boleh nampak. Wow. Tu. Bukan tu. Tu orang. Ya, aku zoom. Sini. Tu yang kecil tu. Nampak tu. Yang tu. Zab nak pergi situ. Zab nak pergi situ lah. Yang kaki sekejap. Lepas tu kita pergi New College, New College and University of Edinburgh. Lepas tu kita pergi Edinburgh Castle. Lepas tu kita pergi ambil bag kita dekat Kick-Ass Hostel tadi tu. Terus pergi bus station, Edinburgh bus station. Pukul 10.40 kita orang nak gerak pergi London. Ya, tempat daripada jauh. Sampai lah. So inilah Scott Monument dia. Kita nak pergi sangat dulu kan. Ya. Oh, Scott Monument ni to celebrate the life and work of Sir Walter Scott. Ni aku. Ni orang dia. Faham? Okay, kita sekarang dekat New College, University of Edinburgh.
So kat sini tempat orang bergambar agak apa ni, sebab dia punya view lawa. Sekejap aku tunjuk kan. Tak nampak muka aku. Aku tunjuk. Okay, 1, 2, 3. Lawa cuy. Sekarang ni kita berada di Frya Cake Yard. Macam kubur ni kat sini. Kubur apa? Aku pun tak tahu. Sekarang last point. Kita pergi dekat Edinburgh ni sebelum pergi London adalah Edinburgh Castle. Okay geng, lorong ni nama dia Maltrees Walk tau. So tak tahu ni pandangan aku lah, mata aku. Jalan ni semua barang-barang yang branded tu lah. Macam ni kan, LV, lepas tu RV Nichols. Yang ni semua yang barang-barang branded yang selalu tu lah, yang orang beli kan. Ni Burberry, Michael Kors, tak? Pak Mulberry pun ada tak? Mulberry. Ni kalau aku bawa Tika, tak ada. Tika bukan beli-beli barang-barang mahal sini. Depan tu kau tengok Gucci gang. Gucci gang. Yang ni lama sikit lah aku tunjuk. Nampak kereta pun ada. Aku rasa ni tempat dia memang. Nampak Swarovski pun ada. The Whiskey Shop pun. Entah aku tak tahu lah dia famous ke tak. Oh, dia ada mall lah dalam ni, St. James Quarter. Tapi kalau kau nak tahu, sekarang ni pukul 9 lebih malam. Nampak, kau nampak macam senja kan, tapi dah malam. So kita orang sekarang ni tengah tunggu bas. Kita punya bas pukul 10.30. Way up. So jalan je kat situ kan. Kat sinilah bus station dia. Boleh lah. So masuk dalam ni Edinburgh bus station. So kita tunggulah. So kita ambil bas yang ni 2235 London. So jumpa di London. So kita jumpa kat London. Okay, selepas 9 jam lebih kita orang dalam bas, akhirnya sampai kat London Victoria bus station. So memang sekarang ni kita orang nak pergi hostel tu. Jom kita cari bus station, bus atau underground lah.